Kadang-kadang bukan tempat yang kita ingat, tapi momen yang kita cipta bersama dengan orang yang tersayang. Kali ni kami luangkan masa bersama dengan keluarga untuk Family Day 2026 di sebuah resort yang cukup tenang dan cantik dengan pemandangan laut yang memukau berdekatan dengan bilik yang kami booking. Tempat penginapan kami cukup selesa, lengkap dengan kemudahan seperti aircon, bilik yang luas dan ada tandas sendiri. Paling best, setiap kali buka pintu terus nampak pemandangan laut yang menenangkan. Ni kalau bangun pagi dengan view macam ni memang satu pengalaman yang susah nak dilupakan. Dekat depan bilik pun you all boleh mancing dan yang paling best sekali, joran turut disediakan oleh pihak resort. Sebelum mulakan aktiviti, kami isi tenaga dulu dengan makan tengah hari bersama keluarga yang tersayang. Dalam game ni, peserta perlu meneka dan menyusun botol mengikut warna yang betul tanpa melihat. Nampak macam mudah tapi sebenarnya sangat mencabar. Game ni tak lasak, jadi anak-anak kecil pun boleh join main sekali. Untuk pemenang, walaupun satu je yang betul akan dapat RM1. Kalau tiga-tiga betul dapat RM3. Walaupun amount yang ditawarkan rendah, tapi jangan risau, budak-budak semua suka and kita orang semua enjoy. And ada lagi game yang seterusnya kami buat reverse lucky draw. Yang menariknya, peserta yang bertahan sehingga nama yang terakhir dipanggil akan membawa pulang hadiah utama. Jumlah hadiah tersebut adalah RM50. Kemudian kami teruskan dengan Mystery Box Challenge. Setiap peserta akan ditutup matanya, kemudian akan buat pilihan dan teka apa barang yang ada dekat dalam kotak tu. Jika dah tahu jawapan, kena bisik kepada pengurus game ni. Kalau salah, salah lah. Untuk game ni kami dapat 2 peserta yang dapat markah seri. Dah dapat pemenang, barulah dapat hadiah. Untuk game yang seterusnya adalah Guess the Taste Challenge. Dengan keadaan mata yang tertutup, peserta perlu meneka rasa makanan yang diberikan. Game ni agak mencabar, budak-budak kita tak recommend. Lepas tu tiba masa untuk Candy Scoop Challenge. Peserta perlu mencedok gula-gula sebanyak yang mungkin dalam masa yang diberikan. Walaupun nampak simple, tapi masing-masing memang bersungguh-sungguh nak menang. Dalam game ni, siapa yang dapat jumlah gula-gula yang paling banyak akan dapat hadiah. Tengoklah tu, masing-masing berusaha untuk dapatkan amount yang banyak. Gula-gula dan jajan akan dikira satu persatu mengikut jumlah yang kita dapat. Kalau game macam ni, budak-budak boleh main. Tak perlu risau, hadiah kami tak kisah berapa je yang kami dapat, asalkan semua rasa gembira dan semua dapat mainan. Peserta yang mengelak akan dibuang serta-merta. Hadiah telah pun diberikan untuk peserta yang menang. Untuk anak-anak kecil pula, kami sediakan hadiah yang kecil sebagai tanda penghargaan kepada mereka supaya mereka dapat rasa seronoknya bersama. Aktiviti seterusnya dibuat dengan pemandangan laut sebagai latar belakang. Ini dia Dizzy Walk Challenge. Peserta perlu berpusing sebanyak 10 kali dengan keadaan mata yang tertutup, kemudian cuba berjalan lurus mengikut garisan. Yang ni paling mencuit hati sebab selepas semua berpusing, masing-masing dah mula hilang arah. Entah ke mana-mana je diorang jalan. Untuk game ni, kita tak suggest ibu mengandung ataupun budak-budak join sebab agak sedikit membahayalah. Kalau terjatuh nanti karang susah. Biar orang yang ganas-ganas dan sihat-sihat je boleh join game ni. Kemudian kami buat Guess the Balloon Color Challenge. Peserta perlu meneka warna balon tanpa melihat. Ada yang tepat, ada juga yang tersasar jauh. Kalau jawapan salah, peserta akan disimbah dengan air. Sebelum bersurai, kami abadikan kenangan bersama keluarga dengan memotret gambar. Selepas selesai semua aktiviti yang ada, masa selebihnya kami gunakan untuk nikmati waktu bersama dan juga aktiviti bebas. Ada yang berehat sambil menikmati suasana laut, makan malam bersama, main game tukar hadiah ikut warna.
Masing-masing semua dah penat, ada yang dah berehat awal dekat bilik. Sambil-sambil tu boleh duduk dekat tepi pantai sambil menikmati angin malam. Dekat pesisiran tambak ni juga ramai yang memancing. Kalau boring-boring, boleh main dekat depan ni. Ada pakcik saudara yang suka melayan, anak-anak buah mesti suka. Kenangan macam ni lah, bila mereka dah besar nanti, mereka akan ingat sampai bila-bila. Ada juga yang mengambil peluang untuk memancing, lagi-lagi pukul 12 malam sebab air pun dah mula pasang. Yang bestnya, resort ni juga menyediakan joran secara percuma. Keesokan paginya, kami mendapat sarapan secara percuma daripada pihak resort. Selepas dah sarapan ringkas, kemas-kemas barang, kemudian bersurai dan balik. Waktu check out macam biasa pukul 12 tengah hari. Sebelum balik, saya tak lepaskan peluang untuk menikmati pemandangan ini sepuas-puasnya.